Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di episod yang baru. Pada episod kali ni saya nak potong rumput ataupun mesin rumput lagi ya. Jom kita mulakan sekarang. Alhamdulillah dapat juga disiapkan di bahagian sini di lot kawan ni saya tumpang. Dapat jugalah. Saya pun dah susun tayar tu. Banyak tayar ni. Semua sekali saya kira 42 tayar dapat ditempatkan di sini. Maksudnya akan dah confirm lah, insya-Allah ada 42 serai yang akan ditanam dalam kawasan tayar ni. Kalau tengok di sini ada lagi lah ruang. Kat sini saya rasa bimbang ada semut. So saya akan ni macam ni busut ni kan. Ni busut, ada sikit tinggi tanah ni. Saya rasa bawah tu ada semut ataupun anai-anai, saya kena buang dulu. Jadi insya-Allah lah 50 serai dapat ditanam lah di lot kawan ni. So saya rasa pun saya nak mencuba pindahkan satu dulu serai yang ditanam ataupun disemai di dalam polybag ke tanah. Alhamdulillah dapat juga disiapkan. Sengaja saya sengetkan supaya pucuk baru dapat tumbuh ke sini ya. Dapat banyakkan lagi. So saya dah dapat satu. Saya nak cubalah dalam masa terdekat ni saya cuba pindahkan satu demi satu lah. Okey, itu sajalah video pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.